Bitangkut ni adalah susu kambing, tapi kita gunakan susu kambing ni bukan susu kambing biasa. Kita gunakan susu kolesterol kambing. Okey, so yang ketiga kita ada bitangkut. Okey, so bitangkut ni kita bukan guna susu kambing biasa, tapi kita gunakan susu kolesterol kambing. Okey, so saya duduk dulu sana. So susu kolesterol kambing ni adalah susu awal kambing yang mana kita ambil daripada 1 sampai 3 hari. Kita gunakan susu kolesterol ni yang mana susu kolesterol ni apa yang bagi dia special adalah dia tinggi dengan antibody ataupun dia tinggi dengan immunoglobulin. So immunoglobulin ni dia bagus sebagai perisai pada badan kita ni daripada jangkitan kuman. Contoh jangkitan kuman ni macam bakteria, lagi virus dan sebagainya. Sebab kita ni hari-hari terdedah dengan virus, betul tak? Tahu-tahu duduk yang dalam sekolah, kadang-kadang tu kawan yang lain ni demam, dia duduk sebelah kawan demam tu, esok tiba-tiba dia pun penyakit. Sebab apa? Sebab dia punya sistem pertahanan badan ataupun sistem imun dia lemah. So kalau nak bagi kuatkan sistem imun dia, kita boleh bagi kat dia pagi-pagi minum susu kambing ni, bagi tambah kekebalan badan, sistem imun dia boleh kuat. So dia terdedah dengan virus, dia akan tak cepat mudah ataupun berjangkit. Okay, dan yang betul juga dalam susu kambing juga kita rumuskan khas gabungan dengan extra-gymnema. Extra-gymnema ni apa yang bagusnya, dia akan bantu untuk rangsang sel beta pankreas kita untuk bantu hasilkan insulin. Dia fokus untuk bantu pankreas tadi hasilkan insulin. So kat sini dia bagi untuk orang yang mana? Orang yang ada kecil manis. Dan yang ketiga, dalam susu kambing ni juga ditinggi dengan prebiotik dan probiotik. So prebiotik probiotik ni untuk apa? Untuk kesihatan khusus. Untuk kesihatan khusus. So untuk selalunya kan, orang selalu bermain kat saya, dia kata doktor saya ada masalah gastrik dan doktor nak ambil yang mana? So yang pertama saya suggest kat dia bitangkut. Sebab apa? Bila orang yang ada masalah ataupun gastrik ni, dia ada masalah keradangan usus. Usus dia meradang. Bila dia makan selalu sikit dia angin, betul tak? Makan selalu sikit dia sesak nafas, makan selalu sikit dia jerah. Nak muntah lah ke kepala lah sebab usus dia meradang. Jadi first thing first nak bagi dia, kita bagi susu kambing. Bagi susu kambing untuk rawat bagi usus dia. Bila usus dia okey, kita bagi power, kita bagi dia dan sentas untuk rawat bagi usus tu bagi elok. Sentas sama dia. Okey, yang betul juga bitangkut dia juga dia bersifat alkali. Jadi orang yang ada masalah usus ni dihasilkan asid yang terlalu tinggi. Bila asid yang perut tu tinggi di hati perut tu yang perut dia tu jadi meradang. So bila kita amalkan bitangkut ni, dia akan kurangkan asid dalam perut. Dengan adanya alkali itu, so dia akan kurangkan masalah keradangan usus. Okey. Kemudian yang keempat dan kelima, kita ada live coffee dan live cocoa. So live coffee dan cocoa ni dia sama saja, cuma rasa je berbeza. Tapi hari ni kita fokus kepada masalah perlawasan. So dia lebih fokus kepada perlawasan. Okey, sebab dalam ni kita gabungkan beberapa bahan yang mana kita bubuh daun sena, chia seed, lagi garcinia cambogia. So yang ini siapa nak kawal berat badan, nak tumbuh ataupun nak turunkan berat badan, memang kita suggest yang ni lah. Kita dapat banyak feedback. Dia kata lepas makan seminggu turun 3 kilo. Kita bagi tunjukkan orang ada kat sini. Takkan dia seminggu turun 3 kilo. Bukan senang tak nak turun sekilo pun susah dia tak. So dia minum ni dia, dan juga usaha dia juga lah. Kalau minum saja tapi tak jaga makan pun tak boleh juga, betul tak? Dia jaga makan, dia exercise, dia minum manis seminggu turun 3 kilo. Kalau sudah turun berapa? 12 kilo, betul tak? So kalau kita perempuan kan tak boleh biasalah, kalau berat badan tu kita ada naik turun kan. So kalau macam orang muda yang nak fokus untuk turun berat badan, boleh amalkan dan kopi dan pokok. Sebab dalam ni kita letak apa? Letak daun sena. Daun sena ni dia akan bantu untuk proses perlawasan. Sebab kita seeloknya kan, sehari-hari kita minum sehari-hari kita buka berapa kali sehari? Sehari sebenarnya berapa kali sehari? 3 atau 4 kali kan. Tapi kita ni sehari cuma 3-4 kali ke? 3 hari sekali kebanyakan, betul tak? So bayangkanlah kita ni duduk kat dapur, duduk masak, duduk makan, kita buang sampah tu. Setiap malam mesti kita buang dekat tong sampah, betul tak?
Macam mana kalau kita tinggal tu sampai kita lama? Jadi apa? Berbulat, berbau. Sama macam usus kita juga. Kalau kita tak buat, usus kita apa ni? Maknanya bertoksin. Bila bertoksin, angin tu yang naik sampai kepala jadi nanti kepala, angin. Bila sedawa pun berbau dan bila muat angin pun berbau. Itu contoh-contoh yang badan kita penuh toksin. So bila kat sini fokus untuk membuang tu bagi kita, membuang benda-benda tak perlu tu buang. So bila kita ambil rasa tu disepat, naik absorb dalam badan kita. Okey, dan yang satu juga dalam ni kita masukkan chia seed. Ada kok ni dia kata dia awal-awal dia tak tahu biji-biji apa, dia ingat bobo. Dia ingat bobo, dia kata apa ada biji-biji dalam kopi ni kan, bobo ke? Dia bukan bobo tapi ini adalah chia seed. Chia seed ni saya tak contoh lah. Dia juga depan kotak tu. Dia macam biji selasih tapi dia ni banyak khasiat. Dia kalau selasih dia macam je, dia tempat. Tapi ni biji selasih kita import daripada Mexico. So, chia seed ni apa yang special dia? Dia tinggi dengan kandungan omega 3. So, kandungan omega 3 ni sangat diperlukan oleh badan kita untuk apa? Untuk bagi jantung kita tu pump dengan elok. Itu yang pertama. Yang kedua, dia akan bantu untuk kuatkan saluran kita. Yang ketiga, dia akan kurangkan kadar kolesterol dalam badan. Dia akan kurangkan kadar kolesterol dalam badan. So, bila kita minum kopi koko ni, kita dapat banyak manfaat dan lain-lain lagi. Okay, kemudian yang ketiga, dia bagus untuk tenaga dan stamina. So, tenaga dan stamina ni, sebab kita minum kopi tu kita gunakan kopi robusta yang dia akan bagi tenaga bagi kita lah pagi-pagi. Dan daripada juga, bila kita minum pagi tu, dia ada chia seed tu, dia akan bantu untuk tenaga masa ni kejap, masa kenyang. Sebab kalau chia seed ni, dia akan bantu untuk bagi perut kita rasa lagi kenyang lagi lama. So, itu saja daripada saya. Dan kalau ada soalan, boleh bertanya. Ya. Oh, saffron. Okey, satu lagi yang kita ada adalah saffron. Okey, katakan kat sini kan, kita tak sempat guna slide, tapi ini adalah produk baru kita. Ni saya rasa dah tinggal 1 gram ni, sebab patutnya satu botol ni berat dia 1 gram. Kita jual dalam sistem, harga dia hanya RM55 sahaja. Dan kita ada PV, iaitu sebanyak 20 PV. So, saffron ni, dia memang kita tahu semua produk kita ni memang terletakkan saffron. Tapi untuk dapat kesan yang lebih menyeluruh ataupun kesan yang lebih efektif, kita masukkan dia sebagai booster. Masuk booster kat sini ni, dalam kita punya produk, kita masukkan dia hanya sebagai dos harian. Tapi bila kita masukkan lebih, contoh kita masukkan 3 hingga 5 dan minuman, dia akan disebabkan dos terapeutik. Dos terapeutik inilah yang akan bertindak untuk jadikan kesan terapi dalam badan kita. Faham tak? Bahan kesan terapi dalam badan. Contoh kita baca susu vitamin pagi-pagi kan? Kita masukkanlah 3-5 dalam air susu kita, susu kambing itu kita minum. Ataupun dalam kopi yang koko pun kita masukkan ni sebagai booster. Antara kelebihan saffron ni actually. Saffron ni boleh guna untuk masakan. Boleh. Dia boleh guna untuk masakan, untuk minuman, dessert dan juga untuk kecantikan. So kalau orang nak buat face mist tu pun boleh. Sebab kebanyakan orang selalu guna untuk dalam masakan kebanyakan. Dia guna dalam masakan, contoh dalam mulut kan. Berbagai lah guna kan. Dia berbagai lah. So bila kita gunakan tu, dia jadi sebagai rempah yang penuh khasiat. Yang pertama adalah dia bagus untuk mata kita. Dia akan kurangkan risiko untuk ada katarak dan kurangkan risiko AMD. Apa maksud AMD? Age Macular Degeneration. Yang mana benda ni mata kita bila meningkat usia, dia akan jadi apa? Dia jadi kapuk, dia jadi silap. Itu disebabkan oleh faktor penuaan. Jadi saffron ni dia akan bantu untuk kurangkan masalah mata. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia bantu untuk masalah saraf. Sebab dia bertindak sebagai neuroprotective. Apa maksud neuroprotective? Perlindungan kepada neuro. Neuro tu maksudnya saraf. Memang dia bagus untuk saraf. Yang ketiga, dia bagus untuk otak. Dia bagus untuk otak kita. Sebab otak kita ni bila berlakunya proses penuaan, faktor penuaan otak kita ni makin kurang. Dia punya dia kecut. Bila kecut tak apa jadi? Makin cepat lupa. Dan sampai tahap akan ada masalah Alzheimer. Tapi kita tak mahu orang tu sampai tak mahu sampai Alzheimer, betul tak? So kita kena
juga kita kena ikhtiar daripada law untuk kurangkan risiko untuk dapat Alzheimer. Jadi saffron ni dia bagus untuk kurangkan risiko Alzheimer. Minum hari-hari. Campur hari-hari. Kemudian yang keempat, dia juga bagus untuk kurangkan kadar kolesterol. Dia akan rendahkan kolesterol jahat dan dia akan kawal gula dalam kita. So memang banyak manfaat yang kita boleh dapat daripada ni. Memang kalau boleh tu jadikan dia sebagai herba kita hari-hari makan hari-hari. Cumanya saya nak nasihatkan kalau boleh untuk orang yang macam kita nak suggestkan untuk orang yang first trimester ataupun 3 bulan pertama mengandung tu, kalau boleh nak bagi ekor bagi 3 hingga 5 helai sebab dia panas. Jangan bagi lebih daripada 20 helai sebab dia panas dia akan takut masalah keguguran. Tu orang panggil sebagai langkah precautions lah. Boleh 5 helai ke bawah tak apa. Kemudian untuk orang yang ada pembedahan, orang yang ambil ubat cair darah, warfarin kan, ubat cair darah, warfarin tu kalau boleh bagi kat dia 5 helai ke bawah saja. Jangan lebih sebab benda ni dia akan cairkan darah balik. Sebab dia dah ubat cair darah, itu dia akan bantu takut darah lama kerana dicairkan. Kedua kondisi tu yang kita kata untuk kita hati-hati lah kalau kita suggest before. Okay. Contohnya dia ambil lifestyle ambil warfarin itu, dia dah ambil lifestyle, ambil apa semua, masih boleh guna. Kalau untuk kalau untuk macam mana tak ambil dalam lifestyle saja. Okey. Lagi ada lagi soalan ke? Kau ni soalan ke? Ya. Mana apa? Fructose oligosaccharide. Fructose oligosaccharide ni dia ada salah satu bahan prebiotik jugalah dalam kita letakkan dalam ni untuk kesihatan usus. Prebiotik ni dia punya tugas ada untuk kawal bakteria jahat dengan bakteria baik dalam usus. Bila bakteria jahat dalam usus kita banyak, tu jadi meradang. Kita ada 2 bakteria dalam usus, iaitu Bacillus dan juga E. coli. So E. coli yang jahat, iaitu Bacillus yang baik. Kalau E. coli banyak tu yang dimasalah birik-birik, usus meradang. Lactobacillus tu dia macam bakteria yang baik. Kan dia tengok iklan Yakult kan, betul tak? Iklan Yakult dia dua apa? Bakteria baik dalam usus. Yang tu dah lactobacillus lah. Fructose oligosaccharide ni prebiotik untuk bantu bakteria baik tu menjaga sistem usus kita. Okey, lagi soalan? Ya. Aisyah makan kopi ni kan, macam Aisyah makan kopi macam tak ada selera. Tak ada selera. Ya. Okey. So adik Aisyah ni dia kata lepas dia makan kopi ni dah tak ada selera. Bagus ke tak bagus? Dia dua aspek. Sebab Aisyah ni dia memang fokus dia nak turunkan berat badan. So dalam ni kita bubuh ekstrak Garcinia Cambogia. Nama glamour Garcinia Cambogia, tapi tak bahasa Melayu dia apa? Asam gluko. So asam gluko ni memang kita guna dalam masakan, tapi sebenarnya fungsi dia tahu untuk apa? Untuk cut kita punya selera makan, untuk kurangkan kadar selera makan. Sebab kita fokus kat ni bila makan dia akan turunkan berat badan. Tahniah adik Aisyah ni dah seminggu dia makan dia turun 3 kilo. Nampak? Memang lagi tu makin tengok. Alhamdulillah. So lepas ni memang terbuktilah yang mana produk kita ni boleh bantu untuk kawal selera makan dan daripada situ dia akan turunkan berat badan. Kita bukan gunakan bahan-bahan aktif yang berbahaya. Kadang-kadang dekat pasaran ni dia pun jual betul tak? Tapi dia pun guna bahan yang berbahaya. Tapi hal ni kita gunakan ekstrak tumbuh-tumbuhan, ekstrak tumbuh-tumbuhan yang akan bantu untuk perlawasan dan dia akan bantu kawal selera makan so that kita boleh